Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Ana ingin membuat sedikit perkongsian ilmu yang berkaitan yang bertajuk ikhlas. Ikhlas yang mana kita boleh bercakap bernilai ikhlas, kita boleh menguraikan, kita boleh menulis berkaitan ikhlas. Tetapi apakah maksud ikhlas? Okey, Ana kecilkan sedikit ruang tajuk ikhlas tu dalam pekerjaan. Okey, kalau kita lihat ikhlas dalam pekerjaan, sebagai contoh, macam Ana sendiri sebagai seorang tentera, macam mana kita nak kami bekerja tidak ada waktu, maksudnya tidak ada paskat, tidak ada orang cakap tamprin, tak ada, tetapi kami bekerja untuk bekerja dalam berhikmat, macam itulah. Okey, bila kita bercakap berkaitan dengan ikhlas ni, contoh sekiranya kita dipanggil bertugas dalam tentera, kita dipanggil bertugas untuk bukan ikut waktu bekerja. Sebagai contoh, waktu malam ke, di situ dah diuji kita punya keikhlasan kita untuk melaksanakan dengan seikhlas hati. Adakah kita rasa macam mesti dalam hati terdetik rasa macam bukan masa dia ni nak panggil untuk bekerja, orang lain tidur kita bekerja. Itulah, dekat situlah kita dididik ataupun kita diuji keikhlasan kita dalam bekerja. Okey, bagaimana kita nak mewujudkan keikhlasan tersebut? Yang pertama adalah niat kita. Apa yang kita perlu niatkan dalam hati kita. Contoh, niatlah yang baik-baik dalam pekerjaan. Kita bekerja dalam tentera, kita bekerja, kita niat yang untuk mencari rezeki, insya-Allah segala rintangan, segala cabaran, segala halangan, masalah, musibah akan kita berjaya untuk tempuh perkara tersebut. Okey. Yang kedua adalah bila kita dah pasang niat yang baik, insya-Allah segala halangan, segala cabaran, segala musibah kita berjaya tempuh dengan baik. So, lepas kita dapat menempuhi perkara tersebut sesuai dengan keikhlasan kita dan sesuai dengan niat kita, insya-Allah setiap apa yang akan datang, insya-Allah kita akan berjaya untuk di masa akan datang.